pada saya, kita kena tengok isu pencetusan isu pilihan raya masjid ni dalam bentuk global. Agenda besar DAP, parti chauvinis dan resis ni, untuk memecah belahkan orang Melayu dan orang Islam. Sebab dia tahu masjid ni yang menjadi yang dijaga sungguh, yang disucikan oleh orang Islam, oleh orang Melayu. Cuba bayang kalau institusi masjid berpecah dengan pilihan raya ala demokrasi. Soalan saya mudah saja. Kalau benar nak amalkan demokrasi di masjid, kenapa tak buat pilihan raya di gereja? Kenapa tak buat pilihan raya di kuil? Kenapa tak buat pilihan raya di tokoh? Kenapa tak buat pilihan raya di Wak Siam? Kenapa hanya masjid? Kenapa hanya limit kepada masjid? Maknanya ada niat tak baik. Sama dengan tindakan ahli Dewan Undangan Negeri DAP mencetuskan isu keturunan anak. Kenapa nak namakan anak dia bangsa Malaysia? Sampai mempertikaikan tindakan Jabatan Pendaftaran Negara melaksanakan undang-undang negara. Anak akan diletakkan keturunan bapa. Itu amalan yang pendaftaran yang sedia ada. Anak akan diletakkan kepada keturunan bapa. Dan amalan mana-mana negara, termasuk negara yang mereka kiblatkan sangat, Amerika, Eropah, Singapura. Mana ada bangsa Singapura? Mana ada bangsa Amerika, bangsa United Kingdom? Itu warga negara. Tapi dalam keadaan mereka tahu tak boleh buat, sengaja dicetuskan juga isu ini. Jadi pada saya ini semua tindakan provokatif, dan dia akan, dan saya punya bacaan mengenali kepala otak mereka ni, dia akan lebih banyak provokasi, terutama sedang parlimen akan bersidang ni, untuk membawa kepada perhimpunan haram yang mereka nak buat ni, supaya orang akan lebih marah, orang akan turun. Itu je tujuan dia. Jadi kita kena tengok isu pilihan raya masjid ni bukan terpencil isu pilihan raya masjid, tapi dalam bentuk konspirasi agenda besar mereka untuk provok orang Melayu, orang Islam, supaya bertindak sehingga ditunjuk kepada dunia, tengok orang Melayu, orang Islam zalim, layan kita orang minoriti, mereka berkuasa, mereka ambil macam-macam tindakan. Ini saja tujuan dia. Jadi sebab tu kita kena hati-hati dalam menangani dan berdepan dengan isu-isu provokasi yang mereka buat. Saya tak pernah keluar PAS. Tapi di dalam PAS, dia punya perlembagaan, bila kita bertanding atas tiket yang selain daripada PAS, dia automatik keahlian tu gugur. Itu saya faham, saya sendiri faham. Tapi tak nak balik lepas. Buat masa ni tak. Sebab PAS yang saya kenal bukan PAS yang macam dulu yang saya sertai. PAS hari ni PAS yang sangat berbeza. Tak nak join UMNO? Saya tidak bercadang menyertai mana-mana parti setakat ni, sebab pada saya lebih mudah kita bergerak di bawah NGO yang saya sekarang ni bergerak, supaya kita lebih fokus kepada isu. Sebab yang nak kita perjuangkan ialah isu umat, isu rakyat. Bila kita terlibat dengan parti politik dia ada kompromi, dia ada konsesi. Tengok apa jadi pada PAS. Dia punya kompromi, dia punya konsesi, sampai akhirnya perjuangan Islam dia pun tumbang. Nah, ini kita tak mau itu berlaku.